So mak I balik kampung, kampung ayah I lah, Nibong Tebal. Ada kenduri masa tu. Cumanya tiba-tiba ada TV lama tau. Ada TV lama dekat tengah-tengah tempat orang jalan tu. So mak I macam, kenapa TV ni ada kat sini? Lepas tu mak Jang I cakap, tak apalah, buang lah, pergi buang. So mak I angkat TV tu. You tahu TV lama tu kan gemuk besar macam tu kan. So mak I angkat, campak ke masjid. Tapi masjid tu dalam dia macam hutan-hutan sikit. Mak I campak. Esok pagi tu, you bayangkan perut mak I yang flat tu besar. Besar macam tu. Doktor scan, ni ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala. Ukur-ukur 7 bulan. Dan siapa? I. I dalam perut mak I. Gila tu. Sebab tu adik-adik I chop I bunian. So sebab tu ramai yang susah nak percaya. Tapi memang orang kampung kalau nampak I pun diorang akan cerita benda yang sama kat I kalau I balik kampung. So mak you ni kira normal je? Normal. Tak ada apa. Perut flat je kan. Flat, betul-betul flat. Gambar pun masa gambar kenduri tu flat je perut tu. Lepas campak TV tu dekat hutan tu, memang something sikit orang-orang kampung cakap. Esok pagi besar perut tu. Doktor scan, ada I. 7 bulan dah. Bayangkan 7 bulan dah. Muka Ira sama lah dengan muka adik-beradik? Sama. Adik dah cakap lain weh. Lain gila. Besar. Oh, dia boleh putih lah? I keluar. Aduh. Kita bawa bunyian kan sini. Bapak I cakap, I keluar, I punya ni urat-urat semua nampak. Macam jernih kulit I tu. Bila keluar. I tak sampai 15 minit pun mak I dalam labor room tu. Keluar macam tu je. Lepas tu kakak I cakap apa? Patutlah rezeki hang curah-curah. Orang bunian kan kaya. So dia hantar kat kita orang. Sebab tu kalau apa-apa kan, macam I buat benda pelik ke apa kan, ada orang cakap ni bunian. Ni bunian. Macam tu. Tapi yang buatkan I lagi seram is benda ni macam relate sikit dengan I, which is kenalan I yang cerita kat I pasal kisah bunian ni. Dia cakap kawan dia mengandung, kawan dia pregnant, untuk last check up ultrasound pergi check. Dah 8 bulan lebih masa tu. Doktor scan, tak ada kan baby. Baby tu tak ada dalam perut. Waktu 8 bulan? 8 bulan. Padahal memang check up selalu. And ada je. Ada segala nota-nota doktor tulis. Berapa berat baby apa semua. Baby dah tak ada kan. So doktor pelik. Mana baby ni? Dia nak tahu apa jadi? Dia tidur malam tu. Dia mimpi seorang wanita berpakaian putih, cantik, bersih, pegang baby. Cakap, aku ambil anak kau, aku jaga anak kau, aku pelihara anak kau. Satu syarat kau. Kau nak tengok anak kau, tak boleh bagi tahu sesiapa termasuk suami kau. 7 tahun Wan. 7 tahun. Setiap malam dia mimpi anak dia Wan. Anak dia dah 7 tahun dah Wan. Dia tak pernah bagi tahu langsung husband dia. Sampai satu malam tu dia macam nak, orang kata macam nak naik gila kan Wan. Kita tengok anak kita dekat mimpi je Wan. Dia bagi tahu husband dia. Sampai sekarang dia tak mimpi anak dia dah. 7 tahun. Bila I fikir balik apa yang mak I cerita, yang dia boleh mengandung kat I 7 bulan, tak pernah perut besar macam tu. I memang tahu benda ni ada sebenarnya Wan. Memang dia ada. And seorang ustaz pernah cerita kat I. Dia cakap dunia bunian ni sebenarnya lebih kurang kita je. Mereka pun ada jalan raya, mereka ada rumah, ada hospital. Cuma diorang dalam dunia diorang lah Wan. Kita dalam dunia kita. And diorang memang boleh connect life diorang dengan kita. Macam mana terjadinya I, Allahu Akbar je lah yang tahu. Masya Allah. Macam mana hilangnya bayi tu,
Allah je yang tahu. Sebab kita kena tahu siapa yang paling berkuasa. Allah. Itu yang kita tak boleh nak deny.